Mentol kat sebelah aku ni harga dia dalam RM10 lebih je, tapi korang boleh control pakai app, boleh on, boleh tukar color temperature ataupun korang nak tukar warna yang korang suka. Jadi ini adalah Trends Smart Bulb powered by Tuya. Untuk soket Mentol ni E27, kat tangan aku 10W dan support wireless connection, sesuai untuk lampu perhiasan. Mentol ni korang boleh connect dengan app Smart Life, free je download, dan dengan app korang boleh control on off, boleh adjust brightness, ubah color temperature dan pilihan RGB colors. Dan korang juga boleh control dari luar rumah asalkan handphone korang ada internet. Boleh pakai voice, support Alexa, Google Assistant termasuk Siri. Hey Siri, off the light. Okay, done. Dengan app ni juga korang boleh tahu jumlah penggunaan kuasa elektrik dan korang boleh plan masa dan tempoh untuk penggunaan lighting. Sebenarnya Mentol ni biasa je, tapi jadi power hasil daripada Tuya Developer Platform yang sediakan konsep sistem ataupun IoT untuk tukar device tu kepada AI powered product. Benda ni korang boleh buat sendiri tanpa perlu jadi engineer, dan dengan beratus template produk yang ada, sama ada korang individual ataupun enterprise, sebenarnya korang boleh buat bisnes produk sendiri. Dan Tuya ni dah banyak berkolaborasi dengan brand-brand besar. So kalau korang berminat, korang kena check it out Tuya Platform.